Assalamualaikum guys, korang nak sambung belajar dekat Maghribi? Ini dia 7 perkara yang korang kena tahu sebelum datang ke sini. Perkara ke-7 mesti akan buat korang terkejut. Pertama, yuran pengajian kat sini adalah percuma. Korang tak perlu risau, tak perlu bimbang dan tak perlu khawatir akan yuran pengajian dekat sini. Kedua, penduduk Maghribi berpegang dengan mazhab Maliki. Seperti yang korang tahu, Imam Malik merupakan guru kepada Imam Syafi'i. Ketiga, mereka membaca Al-Quran dengan menggunakan riwayat Warsh an-Nafi'. Pelajar KKQ dan mahar Al-Quran mesti kenal imam tersebut. Keempat, negara Maghribi juga merupakan negara 4 musim. Ada musim sejuk, musim bunga, musim panas dan juga musim luruh. Kelima, antara bahasa utama mereka ialah bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Amazigh, bahasa Sepanyol dan juga bahasa Inggeris. Korang masih rasa banyaknya? Memang banyak pun. Orang Maghribi ni dia terkenal dengan frasa what you speak, I speak. Keenam, tempoh pengajian kat sini hanyalah selama 3 tahun bagi ijazah sarjana muda. Korang lepas SPM tahun lepas boleh terus datang ke sini ambil degree. Yang terakhir iaitu yang ketujuh, korang yang sambung melalui jalur KPT, korang akan dapat imbuhan iaitu beasiswa sebanyak 700 dirham setiap bulan. Best tak best? Nantikan video seterusnya kalau korang tahu macam mana nak sambung belajar kat sini.